Seorang pelajar universiti berusia 21 tahun berdepan detik cemas apabila dikejar seorang lelaki tidak dikenali dipercayai bersenjatakan pisau di kawasan parkir sebuah pusat membeli belah di Taman Legenda kira-kira jam 9.30 malam 7 Februari 2026. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Asisten Komisioner Christopher Patit berkata kejadian berlaku ketika mangsa bersama adik perempuannya berada di kawasan parkir sebelum didatangi suspek berusia 50 tahun yang secara tiba-tiba memarahi dan menjerit ke arah mereka sambil memegang sebilah pisau. Menurutnya, mangsa yang berasa takut dan curiga bertindak melarikan diri masuk ke dalam pusat membeli belah sebelum dikejar suspek, namun lelaki itu terjatuh dan kedua-dua beradik berkenaan berjaya menyelamatkan diri tanpa mengalami sebarang kecederaan. Polis menahan suspek yang beralamat di Kelemak Alur Gajah beberapa jam kemudian dan merampas sebilah pisau serta pakaian milik lelaki berkenaan selain mendapatkan rakaman kamera litar tertutup CCTV di sekitar lokasi kejadian. Suspek didapati positif metafetamin dan direman selama 4 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah.